Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrih. Amma ba'd. Saya Nur Amni Arisa binti Muhammad Zikir, murid dari kelas 6 Universiti Sains Malaysia. Saya berdiri di sini hari ini untuk menyatakan mengapa saya layak menjadi ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas. Saya pernah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan bola jaring satu murid satu sukan. Semasa tahun 2022, saya mendapat tempat pertama dalam ujian penilaian di KAFA. Saya dipilih menjadi pengawas pada tahun 3. Saya percaya kepimpinan saya akan memantapkan disiplin sekolah. Saya bercakap dengan guru dan rakan-rakan dengan sopan. Saya berharap diberi peluang untuk menjadi ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas pada tahun ini. Saya berjanji akan melaksanakan amanah dengan benar, dengan baik. Sekian saja daripada saya. Okey, Amni. Baik, sepanjang tahun ini saja. Okey, berapa bilangan nama yang kamu dah tulis dalam buku pengawas? 20. Okey, baik. Antara kesalahan yang dilakukan? Bising, berjalan dan tidak mendengar arahan pengawas. Okey, baik. Dalam perhimpunan rasmi setiap hari Ahad, lirik lagu mana yang agak-agak kamu atau yang kamu kenal pasti memang tersalah lirik? Tak pasti. Semua betul. Semua yang dinyanyikan oleh murid-murid kita semua betul. Okey, baik, tak apa. Okey, Amni. Okey, siapakah Perdana Menteri Malaysia pada hari ini? Anwar Ibrahim. Okey, baik. Amni, pada hari Khamis sekolah kita akan pulang pukul berapa? 12.45. 12.45 tengah hari ya. Okey, baik. Seterusnya, siapakah pejuang kemerdekaan yang salah satunya ada di Dewan? Sebutkan salah seorang pejuang kemerdekaan yang tertera di Dewan Ibn Hibban. Dul Said. Okey, cerita sikit tentang Dul Said ni, cerita sikit. Tidak pasti. Tak pasti, tak ingat. Okey, baik. Siapakah guru favorit kamu? Ustaz Sobri bin Saad. Sobri bin Saad. Okey, siapakah murid sekolah ini yang pernah kamu sanjungi ataupun nak contohilah siapa? Farisha Damia binti Firdaus. Binti Firdaus. Okey, baik, terima kasih. Itu saja soalan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.